Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton i3 TV PSS SK Sultan Ismail 3. Bersama saya, Puan Nur Nabila binti Wan Muhammad Syaufi dalam laporan khas hari ini. Setiap penemuan pasti ada perpisahan. Namun, perpisahan kali ini membawa 1000 kenangan yang sukar dilupakan. Hari ini, warga SKSI 3 berkumpul dengan penuh rasa takzim bagi meraihkan majlis Selaut Budi Segunung Bakti sempena persaraan insan yang amat kita sayangi, Encik Amran bin Abdullah. Setelah menabur bakti sejak tahun 1997, kini tibalah masanya untuk beliau melabuhkan tirai perkhidmatan. Ayuh kita saksikan suasana hibah dan penuh bermakna di Dewan Seri Setia. Begitulah tadi bingkisan kenangan dalam majlis persaraan Encik Amran bin Abdullah. Benarlah kata pujangga, patah tumbuh, hilang berganti. Namun yang hilang tidak akan sama lagi. Kami di unit i3 TV PSS SK Sultan Ismail 3 ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan selamat bersara kepada Encik Amran. Semoga setiap titis keringat dan ilmu yang dicurahkan menjadi amal jariah yang berpanjangan.
Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan dedikasi selama ini. Sekian laporan saya, Wan Nur Nabila binti Wan Muhammad Syaufi untuk i3 TV PSS. Sehingga kita bertemu lagi, Sekolah Unggul Murid Holistik.